Kisah sedih. Setiap daripada kita pasti akan melalui kisah-kisah sedih di dalam hidupnya. Pada teman, satu kisah yang sangat mencuit hati ialah kisah Ustaz Kazim ni. Waktu saya orang miskin. Bapak saya meninggal umur saya 8 bulan. 8 bulan umur saya, bapak saya meninggal umur dia 36. Bapak saya accident. Jadi kami ada 7 orang adik-beradik. Saya anak bongsu lah daripada bapak saya tu. Jadi hidup sebagai orang miskin kan, orang susah ni bukan semua orang suka. Sebab tu bila datang hari raya, saya tak boleh lupa kenangan-kenangan. Maka hari raya yang pertama tu, selepas sembahyang semua, saya kecil lagi dalam 7 tahun gitu, pergi berjalan dengan kawan-kawan rumah orang raya. Bila berjalan sampai satu rumah, keluarga ni duduk di atas beranda rumah dia orang, atas beranda. Kami datang, ramai-ramai dalam 5-6 orang ni. Pergi salam, Assalamualaikum. Anak dia cakap, ini datang rumah orang ni nak kutip tung lah ni. Saya berhenti tau. Saya malu. Jadi saya lari balik ke rumah. Saya tinggalkan kawan-kawan saya lari balik ke rumah. Saya masuk dalam rumah, mak saya dekat dapur sedang isikan kuih dalam balang. Saya peluk kaki mak saya. Mak saya kata nak raya dengan kawan-kawan. Tak nak lah mak. Dia orang cakap kita datang rumah dia orang nak kutip duit, malu lah. Jadi mak saya pun peluk saya. Mak saya kata tak apa, kita raya berdua. Jadi sejak daripada hari tu, saya tak pernah beraya di rumah orang. Sampai saya terketan. Begitulah ujian dan juga cabaran yang kita lalui di dalam kehidupan ini. Bila hati dalam kesedihan, bila diri rasa kesunyian, mengapa itu harus kau kesalkan? Jangan pula kau tangiskan. Tiada insan yang tetap sempurna, tiada pula yang terus derita. Hidup ibarat berputarnya roda. Ambil itu untuk renungan. Hidup ini satu perjuangan, perlukan pengorbanan. Jangan kesal bila kau kecundang. Anggap itu bukan penghalang. Bila jaya usah kau lupa, bila gagal usah kau kecewa. Berjaya bukan tanda bahagia, gagal tidak erti derita. Jadi berjaya bukan tandanya bahagia, dan gagal pula bukan ertinya derita. Fikir-fikirkanlah.